Bila kita beli winch, apa lagi barang-barang keperluan untuk memudahkan penggunaan winch tu? Barang-barang yang boleh kita kategorikan safety winching. Barang-barang safety winching tu ada banyak. So, hari ni kita akan tunjuk satu persatu kegunaan barang-barang tu ataupun yang kita panggil winch recovery kit. Hari ini kita ada tree trunk protector. So, guna dia, kita balut pokok dengan tree trunk protector. Tak adalah kita balut winch tu dengan kabel winch. So, kita akan sebenarnya kita sembelih pokok tu. So, kita tak mau. Kita guna tree trunk protector. Selain tu, ini juga boleh digunakan as a towing strap. Satu, kita ada snatch strap. Kita snatch ataupun bahasa mudahnya sentap, bahasa Kelantannya sejuk. So, snatch strap sahaja. Ini guna untuk sentap sahaja. Tak boleh guna untuk towing. Tak boleh guna kalau kabel winch panjang, tak boleh sambung guna ni. Tak boleh. Kita ada lagi winch extension strap. Winch tak cukup panjang, kita guna extension strap ni. So, yang ini tadi boleh guna sebagai towing. Yang ini tidak boleh. Kita panggil snatch block atau bahasa mudahnya puli lah. Tugas dia, kita nak kabel winch tu, kita buat double line. Selalunya winching ni single line. So, kita buat double line. Kita masukkan kabel winch tu dalam ni. Kita panggil double line. So, ini nama dia snatch block. Dan kita ada D-shackle. So, D-shackle ni dia ada kekuatan dia. Workload limit dia 3 sukutan. Tapi dia boleh tahan 3 kali workload limit. Dia tunjuk saja. Okay, 3 sukutan. Dan kita ada juga winch damper. Tugas dia, kita tarik kabel winch tu panjang. Kita guna ni sebagai damper. Mana tahu takut kabel winch tu putus, dia akan melibas. So, yang ini ringan, dia ada poket, letak batu. So, bila winch putus, dia tak akan terbang. Ini winch damper. Last sekali, kita ada sarung tangan, safety. Sebab, siapa-siapa yang pegang kabel winch kena guna glove. Glove kulit ya, bukan glove biasa. Sebab, takut kabel winch tu ada yang putus-putus, menyebabkan tangan kita boleh terluka. So, untuk keselamatan, guna glove. Ini barang-barang recovery kit. Dan cara guna selamat guna winching kita akan tunjuk pada video seterusnya. Ingat, kena ada winch recovery kit untuk safety winching. Terima kasih menonton dan kita jumpa lagi di video akan datang.